Hai guys, nak masak ke? Assalamualaikum. Ni si kecil ni. Dia cakap dia nak belajar masak tapi nak nak hidupkan gas. Dapur gas tu dia tak reti lagi guys. Awak dah jam apa sekarang ni? 2. Jam 2. Awak jangan tergedik dekat tu minyak panas tu. Bahaya tau. Okey, minyak dah pun panas guys. Kita slowkan api. Ni nak belajar. Tapi pendek. Macam mana ni? Jatuh ayam. Oh, slow-slow kau letak dalam periuk tu. Jangan dibaling. Nanti pocik minyak nanti. Kena slow-slow. Letak. Slow. Mami tolong. Mami cakap ini jangan letak dekat sini. Ya Allah. Ambil lagi. Tak payah ni. Tak payah tepik je pakai jari awak. Ambil lagi lah ayam tu. Letak lagi sana. Kita penyepit tu pun tak reti. Macam mana? Macam ni guys. Ni. Macam ni kita ngepit ni. Macam ni. Tepi ayam tu. Aduh. Letak dalam tu. Letak. Dengar kau baling. Nanti pocik minyak tu. Masukkan dalam kuali tu. Ayam. Allah. Mami kena minyak. Dah takut mami kau ni. Bahaya betul. Tengok cara mami. Macam ni. Slow-slow. Apa ni goreng ayam nak belajar. Dibalingnya dalam kuali. Mana tak macam ni. Ni. Slow-slow. Tak payah kau baling ayam tu dalam kuali. Nanti kena minyak. Letak. Tak ada tu pocik betul. Kalau kau baling, pocik lah dia. Ni ambil yang kecil tu. Slow-slow mami cakap. Kau baling pula. Pocikkan minyak tu nanti. Letak. Jangan juga slow betul. Dalam sikit. Jangan atas. Ambil lagi satu. Macam mana? Tu slow. Kan jatuh. Itu jangan ambil tu. Nanti kotor tu. Tu yang ada dekat penyepit tu. Letak dalam kuali. Mengotorkan dapur je kan. Dah. Tak pandai masak. Gagal. Gagal guys. Dia tak pandai masak. Tengok ayam satu ketul jatuh sana. Tu nak kena cuci dulu tu. Letak lagi ada ke lagi ayam kat tu. Letak semua dalam kuali tu. Kepit betul-betul pinggang tu jatuh. Buat mami marah je tu. Tajam nyepit tu. Berat. Letak terus dalam tu. Slow betul. Ini jangan diambil. Mami nak cuci dia dulu. Okey. Tak tepi tu. Tak je. Gagal dia masak guys. Aduh mak oi. Jadi berantakan aku punya dapur guys. Macam mana ni guys? Aku habis kena percik minyak. Tak boleh masak lah macam ni. Lagi kecil lah awak ni. Tak pandai masak. Tapi kau penyepit pun tak pandai. Tengok sini. Muka tukang masak nak memasak tapi dia tak. Dia takut nak mengepit ayam pun dia tak reti guys. Nanti dah besar belajar masak.
Ni tak kerti nak masak. Aduh, mak. Ni guys, ayam yang dia letak dalam kuali tu guys. Kita kuatkan api dia supaya cepat masak. Ni ambil letak dekat sink. Basuh. Mak nenek. Kucing. Kucing ni pun sibuk juga. Itu berbaik penyepit tu jangan dicuci. Nanti duka. Sebab penyepit tu tajam tu. Nanti mami cuci. Letak je situ. Tu. Sabun bersih-bersih. Sampai berbuih-buih. Buang air kotor tu dulu. Belakang dia sabun semua minyak-minyak tu. Awak belajar cuci pinggan saja. Kalau belajar masak awak takut. Aduh, lucu betul lah anak ni. Semangat betul nak belajar masak. Tapi takut guys. Maminya yang pula kena petik minyak dibuatnya. Dipalingnya ayam dalam kuali guys. Mak ai. Mami yang kena minyak. Baik juga bukan awak yang kena. Kalau awak kena nanti melecur pula. Aduh, bahaya. Okey. Cakap apa guys? Sini dulu. Like and subscribe at Rose Ali Channel. Kak Ros jadinya. Upin-ipin. Okey, bye-bye guys. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Bye guys. Dia gagal dia bermasak guys. Abi mami ni kena minyak. Takut sakit. Okay guys. Assalamualaikum. Bye bye.